Assalamualaikum, hai semua. Okey, untuk resepi kali ni saya nak kongsikan resepi cucur sayur udang yang mudah dan pastinya sedap. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dan cara penyediaannya. Okey, untuk first kali sediakan bekas, masukkan 1,5 cawan tepung gandum. Masukkan 1 sudu garam. Saya masukkan juga perasa hilal. Okey, perasa hilal ni tanpa MSG dia lebih kepada rempah saja. Okey, kacau sekata. Masukkan 1 cawan air panas. Masukkan pula 1 cawan air biasa. Okey, ni saya masuk sedikit demi sedikit, kacau rata. Kalau belum cukup air tu boleh tambahkan lagi ya. Ni agak-agak aja. Masukkan pula 2 sudu minyak panas. Ni yang saya sudah panaskan lah ya. Anggaran dalam 2 sudu sahaja. Kacau rata. Okay, bila dah siap, saya masukkan 6 ekor udang yang sudah siap dikisar. Ini saya kisar guna chopper je. Kacau bagi ianya sekata. Untuk bahan seterusnya saya menggunakan tauge, setengah biji bawang besar yang sudah siap saya potonglah, dan kentang dipotong memanjang serta daun kucai. Kemudian masukkan dalam bekas adunan tadi, kacau bagi ianya sekata ya. Bila dah sekata dalam kuali, kita boleh panaskan minyak, kemudian goreng seperti biasalah. Ini saya skopkan menggunakan sudu sahaja. Kalau korang nak guna tangan pun tak jadi masalah, boleh je ya. Balikkan cucur tu bagi ianya masak sekata. Bila dah agak garing dan kekuningan, boleh angkat dan ketepikan. Dan seterusnya kita boleh habiskan baki cucur tadi ya. Bila dah siap, boleh angkat dan dihidangkan. Untuk resepi sos, boleh klik video yang saya dah buat dalam video popiah sayur ya. Okey, nanti saya akan letak link pada description nanti. Okey, terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Bye.